Saya tak faham apa dalam otak pelagih. Okey, tapi kita dia macam ni. Bila dia ambil barang tu, yang pertama dia attack otak Bila dia attack sini, hak ni semua kacau lah. Okey. Kemudian darah tadi ada problem. Drug tadi, dadah tadi. Dan drug tadi dia jadi immune. Daya tahan badannya dia tukar. Bila tak ada, dia kena top up balik. Baik. Beza kata contoh ketum, heroin, morfin, dia attack tulang, dia attack urat saraf, dia attack baik macam syabu, dia attack sini. Reset balik lah. Tak. Clear. Macam ketum ni, daripada tekak ni, gigi, tekak, semua ni usus dia apa semua ni kan. Dia rosak barang ni. Barang ni pula bila rosak, dia tak ada ganti. Dia ambil masa. Cuma kita ada formula yang boleh reset balik. Okey, bila kita bagi dia treatment, bila masuk, darah dia bergerak melalui apa? Jantung. Dalam masa 1 second, berapa kali jantung dia? Dalam 1 minit, jantung dia berdegup berapa kali? Bila dia bergerak tu, untuk protection keseluruhan badan dia ni, hanya ambil masa beberapa minit. Tiba-tiba tengkuk dia rasa lepas, tiba-tiba ni belikat dia semua ni rasa macam dah free. Kemudian otak dia ni block tu tak boleh terima dah. Malah tubuh dia detect dadah ni, drug ni terus tendang keluar. Dia keluar kot peluh, dia keluar kot kencing, keluar kot yang buang yang besar, dia keluar. Dah dia batalkan semua drug dalam darah ni. Dia dah batal lah dalam masa beberapa minit. Kemudian dia keluar. Bila nak masuk, pam, tak boleh. Keinginan pun dah tak ada. Andai kata dia jenis degil pun, dia ambil pun, benda tu tampan. Badan dia kata no, aku tak kenal menentang ni. Nak bawa masuk apa? Siapa pernah first time isap rokok? Apa jadi? Sit. Betul tak? Sebab badan you tak kenal narkotik, tak kenal narkotin, tak kenal benda tu semua. Dan badan tendang, itu bukan fitrah you. Namun bila you paksa, boleh isap lah, boleh sit lah, boleh sit lah, barulah masa tu you boleh alah bisa tegar biasa. Sama juga dengan minum bir, minum arak. Mula-mula badan tak boleh terima, susah nak minum, tak boleh terima. Minum